Dengar sini semua. Aku selaku sebagai ketua daripada kawan-kawan kita menerima satu jemputan. Jemputan apa tu bang? Aku menerima satu jemputan bahawa kita akan perang bunga api dengan kampung sebelah. Lah, perang bunga api je ke? Ya kan apalah tadi. Alah, setakat bunga api, apalah sangat. Kita sahur je cabaran diorang tu Nova. Kalau korang rasa benda ni tak susah sangat, okey, aku akan sahut cabaran diorang. Cis, yang ke perang bunga api biasa je. Ni diorang siap main macam roket lagi. Kalau diorang dah mula main kasar, kita pun boleh buat macam tu. Tengok ni, kita orang ada roket besar. Kau tunggulah nanti dia meletup. Aku tak boleh tahan lagi. Weh Mikael, aku rasa kita kena hentikan peperangan ni. Tapi macam mana Zul? Okey, dengar sini plan aku. Ish. Woi, siapa yang main letupkan lampu tadi? Ish, diorang ni makin lama makin mengganas. Tak apa Nova, biar aku tolong. Ha? Ya. Ha? Minyak? Aku ada idea. Ya. Alamak, bos, ada api. Ha? Api? Cis, tak guna betul. Kita kena berundur dulu. Yeah, kita berjaya kalahkan diorang. Oh, dah mula main kasar je. Nah, ambil kau. Ha? Alamak, abang, jaga-jaga. Ha? Aduh. Aduh. Ha? Jadi sekarang ni siapa yang dah kalah ha? Alamak bang, jangan pukul saya bang. Saya pun nak raya juga. Kisah apa aku? Kau yang nak raya kan? Bukan aku. Sebab aku ni tak puasa. Aduh, ingatkan perang bunga api ni senang je. Rupanya kita dah kalah. Bising lah kau. Lemahnya kampung sebelah ni. Tak setanda dengan kami. Aduh, siapa ni yang berani balik ke aku? Ha? Pak Somot! Oh, berani kau perang bunga api kat sini. Kau ni Patrus Rumah terakhir ni kejarlah main ibadat. Ini main bunga api. Siap berperang pula dengan kampung sebelah. Kau ni kalau aku dapat kang. Alamak, korang semua. Pak Somot dah datang. Ha? Pak Somot? Ha? Pak Somot? Lah, pernah kau rupanya diorang ni. Baru panggil ketua kampung je dah lari. Korang ke yang panggil ketua kampung sebelah tu tadi? Kita orang panggil ketua kampung tu sebab nak hentikan peperangan ni. Supaya tak nak korang sakit. Weh, terima kasihlah korang. Kalau korang tak tolong tadi, mungkin kita akan lagi teruk kena. Walaupun kita dah kalah, tapi kita masih selamat daripada diorang. Jadi guys, apa kata kita bersorak keriangan kalau kita telah selamat dari diorang? Yahoo!